dalam parti Barisan Nasional ada MCA, ada apa semua. Habis itu dia Islam ke? Kenapa buat DAP itu dia tak Islam? Seseolah itu perbezaannya. Kenapa lah buat macam tu? Seseolah dia kalau MCA itu MCA yang baik. Kalau DAP ni memang tak elok lah. Jadi nampak sangat dia kontra yang benda tu kan. Jadi buat apa? Dia main-mainkan. Kalau dia performan memang dia mainkan performan. Ya, sebab pakatan dia performan dia langsung tak apa. Kita sama India, China apa selagi lah. Dia orang ni dia nak Melayu. Dia sekarang ni PN nak masuk dengan dia. Dia cakap Melayu nak kuasa apa. Asal kita Malaysia ni berbagai kalangan. Kita tak nak tiga bangsa dia mesti nak bersama. Jadi takkan Melayu saya tak boleh. Tapi Melayu lah yang menjatuhkan banyak macam tabung haji. Siapa yang jatuhkan kata Mak Sabu tadi? Siapa yang menjatuhkan Melayu? Melayu tu dah.